sidang penonton yang muliakan, kita boleh juga atur pelan harian. Ini sebagai cadangan. Dia bergantung juga kepada kesesuaian, depend on setiap individu lah. Pertama, kita dah sebut tidur malam awal. Kenapa? Kita nak grab the opportunity. Peluang waktu yang terbaik iaitu pada waktu imsak. Dipanggil waktu imsak. Waktu imsak lebih kurang space masa 10 minit. Di situ ada waktu yang terbaik yang Allah sebut dalam 2 ayat Al-Quran, rebut keampunan. Maka sembahyang sunat 2 rakaat, istighfar 70 kali. Kemudian walaupun kita ni gagah, bangunlah juga untuk sahur. Walaupun sedeguk air, walaupun seketul karipak, nak dapat fadilat pahala, keberkatan. Itu paling mahal. Keberkatan. Fa inna fis suhuri barakah. Kemudian pergi ke masjid. Sembahyang berjemaah. Kalau rasa sikit pun pakai dah baju siap-siap dah. Anak pun dah siap-siap. Lepas salam kan terus hantar anak ke sekolah. Kemudian waktu lapang rehat nanti, kalau belum masuk waktu Zuhur, kita baca Quran satu muka surat, tunggu azan sembahyang Zuhur. Kalau di masjid negeri dia ada tazkirah ringkas, tazkiyatun nafs. Itu dah sekian hari. Dalam tempoh itu banyaklah benda yang kita boleh laksanakan. Atau sahabat banyak sangat bercakap, emosi jaga. Emosi ni kadang-kadang terpancing bila kita melayan media sosial. Tiba-tiba je telinga panas. Kenapa? Baca komen-komen dan sebagainya. Jadi minimalkan, tak perlu sangat. Banyak juga sambil-sambil buat kerja tu boleh istighfar, selawat, zikir yang ringan-ringan, subhanallah. Paling minimal Allah dalam hati kita. Kemudian masuk waktu asar, kita sembahyang berjemaah sebelum balik ke rumah, singgah di bazar Ramadan. Kita sebut itu ada doa sebelum masuk waktu berbuka dalam 2 minit itu. Rebut peluang di situ. Maknanya mintalah anak-anak kita ataupun siapa-siapa ahli keluarga standby doa. Sebelum Allah malaikat sumna tu, doa tu, kita banyak benda kita nak minta pada Tuhan. Waktu yang terbaiknya disediakan, dah ada, maka kita jangan rebut peluang. Kemudian berbuka, kalau dapat datang ke masjid lagi cantik untuk sembahyang berjemaah. Kalau tidak, jemaah sama dengan keluarga selepas berbuka. Bergantunglah pada diri sendiri. Ada setengah orang ni dia tak boleh, tak makan, kena makan dulu. Itu terpulang. Tapi yang pentingnya rebut peluang. Kalau di rumah boleh sembahyang berjemaah, pakat-pakat peringat kepada ahli-ahli keluarga kita lepas makan, ataupun ambil wuduk dah siap-siap, atau lepas jamah sikit boleh berbuka dan sebagainya. Lepas tu nak bersiap untuk pergi ke tarawih. Ikhtiarlah juga walaupun 8 rakaat. Sebenarnya sembahyang tarawih, katakanlah tak boleh, kita tak dapat nak sembahyang tarawih di masjid kerana kita terpaksa pergi Kuala Lumpur. Saya dulu pun biasa juga kalau outstation ni, kadang sembahyang di R&R je. Sembahyang di R&R sambil kita nak melenguh, nak menghilangkan lenguh drive itu, kita sembahyang tarawih santai-santai. Tak larat berdiri, sembahyang tarawih duduk. Boleh. Yang penting jangan dilepaskan peluang terbaik yang hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian sebelum tidur, muhasabahlah sikit apa kebaikan yang kita dah buat untuk nak plan hari esok. Selawat berapa banyak kita miss hari ini, ataupun nak tambah lagi pada hari esok. Apa kelemahan kita perlu perbaiki. Doa supaya kita akan jadi lebih baik. So plan ini kalau kita boleh buat mengikut keupayaan, keselesaan masing-masing, insya-Allah kita akan dapat lihat hasilnya nanti selepas daripada bulan Ramadan. Selamat mencuba, selamat menyusun jadual, selamat merancang. Doa pada Allah Ta'ala, kurniakan kepada kita kekuatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita dapat melakukan presentation ibadah yang terbaik pada Ramadan kali ini. Wallahu a'lam. Ramadan karim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.